Guys, Assalamualaikum. Sekarang Cik Tangga berada di Simpang Ompek. Kalau nak ke KL, korang boleh pergi ke kanan. Sekarang kita berhenti betul-betul dekat kedai Kak Syida ni. Kedai rotan ni. Nampak tu barang-barang Cik Tangga dah pilih kan? Jom kita tengok kedai Kak Syida ni. Tu. Kalau korang berhajat nak cari barang-barang rotan, hasil orang Melaka sekitar sini lah. Okey, korang boleh datang kat sini. Dia betul-betul dekat bulatan. Tu. Ni bulatan. Nampak ada signboard Caltex. Ni kedai dia. Kedai Kak Syida. Okey, jom tengok apa barang Cik Tangga beli. Dekat Simpang Ompek. Alright, jom kita tengok. Dekat sini ada patung viral ni pun ada. Ni belacan. Kau nak beli belacan kat Omak Ekau pun ada. Macam-macam. Tapi Cik Tangga datang kedai ni, kita beli ni. Ni. Ni kita beli bekas boreh. Ni kita cari ni bekas boreh ni. Lepas tu kita cari ni. Okey, 2 tingkat. Kita cari ni 3 tingkat. Ni semua rotan hasil tangan orang. Kita tak main yang tak original plastik ke apa, tak. Kita nampak rotan cantik Kita ambil 3 barang. Lepas tu kita ambil belacan, kita ambil gula Melaka. Okey. So kalau korang berhajat untuk datang ke kedai dia, signboard Caltex, bulatan Simpang Ompek ni, ke kanan pergi KL. Jangan lupa singgah. Ni semua orang nak balik lah ni. Nak balik. Okey. Alright. So jom kita bayar dulu. Apa-apa pun, terima kasih Kak. Semoga dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki Kak. Korang boleh cari barang-barang yang korang nak cari. Cik Tangga payung sikit banyak barang-barang dia. Okey korang, bye.